Kalau perhatian selalu kalah pada grup chat penuh gosip, mungkin yang perlu diubah bukan niat sahaja, tetapi sistem. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Yang mencuri lisan dan hati bukan satu sesi panjang sahaja, tetapi ribuan buka kunci kecil yang tidak pernah kita niatkan. Ruang digital dalam isu grup chat penuh gosip boleh membuat emosi terasa seperti kebenaran. Padahal marah, sangkaan dan fitnah perlu ditahan dahulu. Di sini, kajian membantu kita namakan masalah dengan lebih tepat. PubMed Central Systematic Review menyebut, maklumat salah di media sosial perlu ditangani dengan semakan sumber dan sikap tidak terburu-buru. PubMed Systematic Review of Reviews pula memberi konteks tambahan. Maklumat salah di media sosial perlu ditangani dengan semakan sumber dan sikap tidak terburu-buru. Jadi, untuk isu grup chat penuh gosip, mesejnya ialah berhenti sebelum komen, forward atau percaya. Kelajuan maklumat tidak sama dengan kebenaran. Apabila lisan dan hati terganggu berulang kali, kita bukan cuma hilang masa, kita hilang rasa mengawal pilihan sendiri. Bila isu grup chat penuh gosip diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah An-Nur, ayat 15 hingga 16, menjadi pengingat, sikap ringan menyebarkan cerita yang belum patut diulang. Maka yang dijaga bukan skrin sahaja, tetapi masa, niat dan adab. Bisa melalui zap kendung perjitenkan bukan mistal dirita dan penduniat jajak genat. Untuk berubah, jangan mula dengan niat besar sahaja, mula dengan satu pagar kecil yang jelas. Keluar senyap atau bisukan kumpulan. Jika gagal sehari, jangan buang sistemnya. Kecilkan langkah dan mula semula. Langkah rohani tidak perlu panjang untuk bermula. Dalam isu grup chat penuh gosip, surah Al-Hujurat, ayat 6 memberi arah. Prinsip tabayun. Semak maklumat sebelum menyebarkannya. Mulakan dengan diam sebentar. Semak sumber. Tulis semula dengan adab atau tidak forward langsung. Keluar senyap atau bisukan kumpulan. Ambil masa, periksa sumber dan jangan jadikan hati orang lain tempat buangan emosi. Kalbu Fit, sekat gangguan. Jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang. Muat turun di Play Store.